Ramai yang tanya awak, bajang tu apa? Bajang tu apa? Bajang tu apa? Disebabkan ramai yang tanya bajang tu apa, moh sini awak bagi tahu apakah itu bajang. Bajang itu adalah satu perkataan yang bermaksud hantu ataupun setan. Itulah maksud bajang. Cara nak guna perkataan bajang ni mudah aja. Contohlah, malam kita keluar nampak hantu kan. So kita khabar apa ni? Mok, ada bajang. Apa itu? Selain daripada itu, contohlah ada kawan-kawan yang buat lawak, lepas tu kita nak khabar apa ni kan. Ui, setan lah kau ni. So kita khabar apa ni? Bajang betul Mika ni. Apa itu? Selain daripada itu, contoh kalau kita marah kan. So bila kita marah kan, selalu kadang-kadang kita cakap setan betul. So kalau nak khabar apa itu, tapi guna perkataan bajang ni, dia akan jadi apa ni? Aja bajang. Serapa gampang. Ngancuk awak betul. Dah pinjam 100 tak kerti nak bayar. Awak dah khabar kan, tak payah main mesin. Degil. Sibuk juga nak main mesin. Eloknya kamu ni tak payah jadi orang. Jadi bajang aja elok. Orang suruh pergi cari kerja, tak nak. Sibuk main mesin. Lepas tu pinjam 100, pinjam 100, pinjam 100. Lepas tu tak kerti nak bayar. Kalau kau ini memang kamu dengan bajang tu serupa je, sama je. Tak ada beza pun. Sibuk pinjam 100 tak kerti nak bayar. Lepas tu sampai aku sendiri dah tak ada duit. Nak jadi apa entah manusia kau ini. Pinjam 100, bayarnya tidak, pinjamnya sampai kesudah.